Okey. Baik, at-tahiyat di sini ada dalam silibus TAC 402 . Okey, kita akan tengok nanti. Saya nak masuk dulu baik, slide yang ke-9. Take note ya, adawat al-istifham ini confirm keluar dalam ujian. Okey. Dan pastikan awak baca. Disertakan di sini ialah sebutan kata-kata soal dalam bahasa Arab, dalam tulisan Arab, dalam ejaannya dalam bahasa tulisan Arab, serta transliterasi dan terjemahan. Baik, dengar sini. Dalam buku nanti ada tulisan Arab. Ni tulisan Arab. Buat mereka yang tidak kenal huruf Arab, tak perlu risau sebab kita ada transliterasi. Ni dia transliterasi. Okay. Oh, ada typo kat sini. Salah ni. Sekejap Bukan al-adawat. Okay. Okay. Transliterasi ialah sebutan bahasa asing yang ditulis dalam Rumi. Saya ulang. Transliterasi ialah sebutan bahasa asing yang ditulis dalam Rumi. Namun kena tekankan dari sudut ejaan. Cuba tengok ni. Ada yang bergaris atas, ada yang bergaris bawah. Nanti bila dapat buku, di muka surat awal-awal ada panduan transliterasi. Okey. Jadi terutamanya untuk ujian bertulis, soalan subjektif, jika pelajar tak dapat menaip jawapan dalam tulisan Arab, pelajar boleh menaip jawapan dalam transliterasi. Dengan syarat ejaan kena betul. Okay. Alright. Baik. Okay. Kata-kata soal inilah dia. Okay. Ada terjemahan, ada transliterasi dan contoh ayat pun ada. Okay. Ini boleh baca sendiri ya. Ada beberapa pages lah tentang kata-kata soal. Tolong ya, take note ya, ni sangat penting. Okay. Baik, seterusnya ialah zorof, zuruf, kata-kata sendi, prepositions. Okay. Inilah dia, baca dan fahamkan. Okay, baik. Saya nak terus, okay, sebelum tu huruf jar juga huruf jar ialah prepositions, okay. Ayat contoh pun kita ada berikan. Okay, baik. Seterusnya saya nak pergi ke nombor sebenarnya, okay. Okay, al-arqam nombor. Nombor dalam bahasa Arab ialah arqam. Arqam, nombor. Okey, baik. Untuk nombor bagi silibus TAC 402, awak akan belajar hingga ratus. Kalau tak salah 1 hingga 200. Okey, bunyinya macam besar, ratus. Okey. Nanti bila naik TAC 452, awak akan belajar sampai 1000. Tapi awak tak, walaupun bunyi macam wow, dahsyatnya, tak perlu risau. Sebab dengar cakap saya, untuk nombor, pelajar hanya perlu hafal sebutan nombor dan sebutan nombor dalam bahasa Arab dan bentuk nombor dalam tulisan Arab dari nombor 1 hingga 20 sahaja. Saya ulang, pelajar hanya perlu hafal sebutan nombor dari nombor 1 hingga 20 sahaja. Selebihnya puluh-puluh, ratus-ratus dan ribu-ribu
itu lebih kepada kefahaman pelajar. Pelajar tidak akan dapat kuasai. Pelajar tidak akan dapat faham menyebut nombor puluh-puluh, ratus-ratus, ribu-ribu seandainya pelajar tidak hafal yang basic. Itu je. Okay. Pelajar diploma boleh, awak mestilah lebih boleh. Okay. Baik, sekali lalu kita tengok sebutan nombor. Okay, ini ada di slide 39 ya. Untuk nota F, saya sangat syorkan awak untuk mendownload ya, memuat turun dan cetak nota F ini. Ya, saya tahu ada 86 slide. Janganlah awak pergi cetak satu slide, satu muka surat. Tidak, okay. Ini kan PDF, ni kan slide. Mungkin satu muka surat A4 tu boleh letak 4 hingga 6 slide. Kemudian cetaklah depan belakang, okay. Sebab awak akan manfaatkannya hingga awak TSC 452. Bila mana nota F ni dicetak, awak boleh conteng-conteng, okay. Instead of awak dengar je secara visual, tangan tak bergerak. Bila tangan tak bergerak, susahlah nak ingat, okay. Okay, baik. Nombor satu. Satu dalam bahasa Arab ialah wahid. Nampak? Perhatikan ejaan dan dengar sebutan yang betul. Nombor satu, wahid. Wahid. Waw alif ha dal. W A garis atas. H garis bawah. I D. Wahid. Bukannya wahid. Bukannya wahid. Salah ya. Sebutan kena betul. Sebab dalam bahasa Arab kalau awak salah menyebut, maka terjemahan juga salah. Okay. Terjemahan juga salah. Saya ambil contoh ya. Dalam azan ya. Ada perkataan falah. Hayya alal falah. Kejap ya. Okay. Falah. Ejaannya ialah falah. Tetapi kalau awak menyebut dengan salah, contoh falah. Nampak? Double L. Okay. Falah kejayaan. Hayya alal falah. Manakala falah, ini maksudnya ialah petani, peladang, lelaki. Nampak? Sebab tu bahasa Arab kena sebut dengan betul. Ejaan, sebutan, panjang pendek kena jaga. Kalau salah menyebutnya, maka salah terjemahan. Okay? Okay, baik. Saya nak concern, saya harapkan awak concern dari sudut ejaan. Okay? Nombor satu, wahid. Nampak ejaan transliterasi begitu. Mesti ada A garis atas, H garis bawah. Nampak? Dia ada beza ya, H garis bawah bunyi ha. Tetapi kalau H sahaja tiada garis di bawahnya, bunyinya tebal. He, ha, macam tu. Wahid. Salah ya. Wahid. Okay, baik. Seterusnya nombor dua, isnan. Isnan. Nampak huruf sa di sini. Huruf TH yang bergaris bawah. Bukannya isnan. Salah ya. Isnan. Salah ya. Yang betul ialah isnan. Nampak huruf sa. Bunyi hurufnya antara hujung lidah kita dengan hujung gigi atas. Bila mana awak letak jari, tangan depan mulut masing-masing, ada angin keluar. Makanya sebutan tu betul. Isnan. Nombor dua. Baik, nombor tiga. Salasah. Perhatikan ejaan. Salasah. Nombor tiga. Bukannya salasah. Salah ya. Sebutan kena betul. Bukannya salasah. Salah. Panjang pendek kena jaga. Salasah. Bukannya salasat. Oh, kenapa salasat? Sebab di akhirnya ada ta bulat. Ada tak marbutah. Transliterasi letak double T. Ni sebenarnya ada typo, sebenarnya ada garis di bawah ni. Double T yang bergaris bawah.
Baik kelas, kalau awak tengok pada transliterasi, kalau ada ejaan double T, okey, double T di sini yang bergaris bawah, sebenarnya mesti garis bawah, cuma dalam nota F ada sikit, ada typo. Double T yang bergaris bawah bunyinya ialah bunyi H, bukannya bunyi T. Okey. Sama jugalah nama orang, lelaki Amir, yang perempuan Amirah. Ejaannya ialah ta marbutah. Ejaannya ialah double T underline, yang double T yang bergaris bawah. Awak tak sebut Amirat, Ustazah, Ustaz, Ustaz. Sorry, lelaki Ustaz, perempuan Ustazah. Diakhiri dengan ta marbutah. Okay, double T underline. Okay, ini saya sebut pasal transliterasi tau, bukan translation. Okay, dalam bahasa Melayu tu bukan. Jadi nombor 3 ialah salasah, bukannya salasat. Okay, baik, seterusnya nombor 4 arba'ah. Arba'ah, bukannya arba'at. Okay, bukannya arba'ah. Itu huruf ain, bunyi sikit. Arba'ah, nombor 4. Baik, seterusnya nombor 5, khamsah. Ni dia, khamsah. Dan perhatikan juga ya, tulisan-tulisan nombor dalam, bentuk-bentuk nombor dalam tulisan Arab. Okey. Baik, nombor 5 bentuk nombor dia kosong. Dia macam bulat sahaja. Baik, nombor 6 sebutannya ialah sittah. Sittah, bukannya sittat. Okey. Dan perhatikan ya perbezaan antara nombor 6 dan nombor 2. Nombor 2 dia menoleh ke kiri. Sorry, nombor 2 dia menoleh ke kanan. Nampak? Manakala nombor 6 dia menoleh ke kiri. Jangan keliru. Okey. Masing-masing ada 2 gigi. Nombor 2 dan nombor 6 tu. Tapi ingat nombor 2 dia yang mendahului, dia pandang ke kanan. Kemudian ada juga nombor 6 dia menoleh ke kiri. Okey. Baik, seterusnya nombor 7 bunyinya ialah sab'ah. Bukannya sabah, sabat, sabah. Alah ya. Bunyi sikit. Sab'ah. Tu. Inilah dia. Dia mendongak ke atas. Baik, manakala nombor 8 samaniyah. Bukannya samaniyat. Samaniyah. Janganlah bunyi samaniyah. Salah ya. Samaniyah. Dengar baik-baik sebutan yang betul ialah samaniyah. Panjang pendek kena jaga. Okey. Nombor 8 dia kontrastik lah dengan nombor 7. Kalau nombor 7 tu mendongak ke langit, nombor 8 menunduk ke bumi. Baik, seterusnya nombor 9 tak jauh beza dengan bentuk 9 kita. Manakala nombor 10 sama saja. Kalau kosong ialah titik ya. Ni bentuk titik lah ni. Kosong sifr. Bahasa Melayu kita ada sebut sifar. Ya, perkataan bahasa Melayu sifar tu dari perkataan Arab. Baik, manakala 10, ni bentuk 10 Yang sebelah kiri ialah 1, yang sebelah kanan ialah titik. Titik ni ialah kosong. Nampak kedudukan nombor, kedudukan angka sama sahaja. Ini ialah angka, ini ialah nombor 10. Okey, baik, setakat ni ada soalan? Cubalah hafal. Okey. Baik, ada soalan setakat ni? Jelas ke? Jelas. Yang lain okey? Kalau respon, saya tak tengok Gmeet ni. Jelas Ustazah. Jelas Ustazah? Baik, seterusnya ialah belas. Okey. Belas juga adalah benda yang awak wajib hafal. Tak ada sebarang kaedah, memang wajib hafal. Okey, sebab ni dalam kalangan yang basic, yang asas. Okey, baik. Kita tengok dulu sebutan 13.
13 dan ke atas. Kita tengok dulu sebutan 13 dan ke atas. Kalau tadi tiga dalam bahasa ialah salasah. 13 salasah asyarah. Senang. 14 4 ialah arba'ah. 14 arba'ah asyarah. 15 khamsah asyarah. 16 sittah asyarah. 17 sab'ah asyarah. 18 samaniyah asyarah. 19 tis'ah asyarah. Okey. Nampak? Dari sudut kedudukan nombor sama saja dengan tulisan Rumi. Contoh 13. Okey. Angka yang terletak di sebelah kiri ini ialah angka 1. Manakala angka yang berwarna oranye tu itu ialah angka 3. Maka ini ialah nombor 13. Jangan pula awak pergi shuffle, pergi rotate pula nombor tu, tak payah. Okey. Baik. Senang saja. Baik, manakala 11 dan 12. Sebab tu saya skip tadi. Kita belajar dulu tentang 13 dan hingga 19. Okey. Baik, manakala 11. Okey, ni awak kena fokus. Tadi nombor 1 ialah wahid. Tetapi 11 bunyinya ialah ahada asyara. Ahada asyara. Ahad asyara. Jangan pula sebut wahid asyara. Salah ya? Salah. Sebab itulah belas adalah nombor yang awak wajib hafal. 11 ialah ahad asyara. Baik, seterusnya 12. Baik, ini awas ya. Tadi nombor 2 ialah isnan ataupun isnani. Nombor 2 ialah isnan. Ada huruf nun di akhir. Isnan ataupun isnani. Tetapi 12 bunyinya ialah isna asyara. Nampak kita buang huruf nun, huruf N di akhir isnan. Jadi bunyinya ialah isna asyara. Kalau awak bunyi isnani asyara atau isnan asyara, salah. Okey, salah. Yang betul nombor 12 ialah isna asyara. 12. Okey, baik. Belas. Ada masalah ke? Tak ada Ustazah. Yang lain okey? Faham ke? Faham. Yang lain okey ke? Baik, seterusnya. 20. Special case 20 dalam bahasa Arab ialah ishrun. Ishrun. Bukannya ishrun. Salah ya. Dia bunyi ishrun. 20. Baik, jadi nombor yang awak wajib hafal ialah dari sebutan nombor 1 hingga 20. Okey, pastikan hafal. Okey, baik, seterusnya. Sebutan puluh-puluh. Jom kita tengok kejadian dia. Puluh dalam sebutan umum ialah un ataupun una. Okey, sebutan puluh ataupun kaedahnya ialah una. Okey, boleh sebut un sahaja ataupun una. Baik, yang pasti ejaannya macam inilah, huruf waw dan nun di akhir. Huruf U bergaris atas dan N. Okey, baik, jom kita tengok kejadian 30. 3.
Nombor 3. 3 dalam bahasa Arab ialah salasah. Okey. 3 dalam bahasa Arab ialah salasah. Nak jadikan 30 kena gabungkan dengan sebutan un. Dengan syarat. Ada syaratnya. Syaratnya kena buang huruf tak marbutah. Kena buang double T underline. Dan kena buang baris pada huruf sebelum tak marbutah. Baris atas. Atau arti kata lain, buang sebutan ah. Saya ulang. 30. Nak jadikan sebutan 30 kena gabungkan dengan sebutan un. Dengan syarat buang sebutan ah pada perkataan salasah. Maka jadilah salas. Gabungkan dengan un. Maka jadilah bunyi salasun. Jangan pula bunyi salasun. Salah, gabungkan. Maka jawapannya, sebutan yang betul ialah salasun. Faham kelas? Konsep yang sama, formula yang sama untuk 40. 4 dalam bahasa Arab ialah arba'ah. Nak jadikan 40 kena gabungkan dengan sebutan un. Dengan syarat buang sebutan ah. Buang tak marbutah dan baris atas pada huruf ain. Maka tinggallah bunyi arba'ah. Gabungkan dengan un. Arba'un. Jangan pula sebut arba'un. Salah yang gabungkan. Arba'un. 40. Begitulah juga kejadiannya untuk 50, 60, 70 dan 90. Baik, setakat ni. Faham ke? Faham. Baik, seterusnya 80. 8 dalam bahasa Arab ialah samaniyah. 8 dalam bahasa Arab ialah samaniyah. Nak jadikan 80 kena gabungkan dengan sebutan un. Dengan syarat. Syarat dia berbeza sedikit. Syaratnya ialah kena buang huruf ya dan huruf tak marbutah. Dan baris bawah pada perkataan huruf N. Erti kata lain, buang sebutan iyah. Buang sebutan iyah. Maka tinggallah bunyi saman. Gabungkan dengan un. Samanun. Jangan pula bunyi samanun. Salah ya. 80 samanun. Okey. Baik. Faham? Nampak? Macam ni tak perlu hafal. Okey. Sebab awak dah hafal yang basic tadi dah. Yang awak tahu, okey, formula untuk puluh ialah un di akhir. Okey. Baik, sekarang bagaimana kita nak menyebutnya dalam tulisan dalam bahasa Arab. Okey, sekejap saya keluarkan word. Awak kena biasakan melihat nombor dalam tulisan Arab sebab dalam ujian bertulis memang ada keluar soalan tentang nombor dan nombor itu dalam tulisan Arab. Okey. Okey, baik kelas. Baik, boleh nampak di skrin Microsoft Word saya? Nampak. Okey, Nampak baik. Ustazah. Sekarang kita akan belajar bagaimana hendak menyebut nombor dalam bahasa Arab. Andai kata diberi nombor, okey, contoh. Saya bermain dengan warna lah okey, ini kita letaklah warna biru, yang ini kita letaklah warna kuning, okey. Baik, untuk pelajar yang mungkin masih baru dalam bahasa Arab, okey,
awak boleh tulis nombor ini dalam tulisan rumi. Okey, baik. Di sini ada 2 angka. Baik kelas, beritahu saya. Angka yang terletak di kiri sekali, warna kuning, itu ialah angka apa? 3. Kelas, apa dia? 3. 3. Baik, angka yang terletak di sebelah kanan sekali, warna biru, itu ialah angka apa? Angka 4. 4. Okey. Awak boleh menulisnya dalam tulisan rumi kalau awak keliru lah ya. Okey, baik. Kemudian sekarang awak dah nampak, oh 34. Baik, tolong take note apa yang saya cakap ni. Yang pertama, awak wajib menyebut sebutan lengkap bagi set nombor ini. Tolong jangan sebut 34. Salah ya, salah. Sebutan yang betul ialah 34. Ini ialah nombor 34. Baik, syarat pertama kena sebut lengkap. 34. Baik, kenapa kena sebut lengkap? Sebab syarat yang kedua, awak akan terjemahkan apa yang awak sebut dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris tadi. Baik, kat sini kita ada sentuh sikit matematik darjah 1. Tolonglah, awak mesti boleh kuasainya. Kita kena cerakinkan nombor ini. Dalam bahasa Arab, bila mana ada sebutan puluh, contoh 34. Dalam bahasa Arab, awak wajib sebut angka di rumah sa terlebih dahulu. Nombor 4 ni ialah rumah sa. Baik, barulah sebut angka di rumah puluh. Okey, kita dah belajar masa sekolah dulu. Saya ulang. Nombor angka 4 adalah di rumah sa. Manakala angka 3 adalah di rumah puluh. Baik, dengar sini bagaimana nak menyebutnya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab awak wajib sebut angka yang terletak di rumah di rumah sa terlebih dahulu. Barulah sebut angka di rumah puluh. Baik, angka di rumah sa ialah 4. Dan angka di rumah puluh ialah 30. Saya ulang. Sebut dulu angka di rumah sa. Di rumah sa ialah 4. Dan angka di rumah puluh ialah 30. Sebab kita sebut 34. Jangan lupa wa. Wa maksudnya ialah dan. Ini bermakna dalam bahasa Arab awak kena terjemahkan angka 4. 4 dalam bahasa Arab apa kelas? Arba'ah. Yes lah, arba'ah. 30 dalam bahasa Arab? Salasun. Salasun. Yes lah, salasun. Jangan sebut salasaun. Okay. Maka 34 dalam bahasa Arab bunyinya ialah arba'ah wa salasun. 34. Arba'ah wa salasun. Ini ejaan transliterasi yang betul. Baik, saya ulang. Bila mana diberi nombor, pastikan yang pertama sebut dulu dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Contoh, 34. Baik. Bila dah sebut, terjemahkan apa yang awak sebut tadi. Baik, 34. Ada bunyi puluh. Bila mana ada bunyi puluh, maka sebut dulu angka di rumah sa. Dan akhir sekali barulah sebut angka di rumah puluh. Sa, ini ialah angka 4.
Manakala puluh, 30. Jangan lupa wa. Maka 34 dalam bahasa Arab ialah arba'ah wa salasun. Seolah-olah terjemahannya ialah 4 dan 30. Itulah dia 34 dalam bahasa Arab. Boleh tak tukar sebut puluh dulu baru tempat sa? Jawapannya tidak boleh. Okey, salasun wa arba'ah. Salah ya, salah. Okey, baik, saya bagi nombor lain. Cuba buat latihan ni. Okey. Ingat, untuk elakkan awak keliru, tulis dulu nombor ini dalam rumi. Baik, cuba buat masing-masing. Rujuk pada nota F. Okey, baik. Kita bermain dengan warna lah Okey, baik, cuba awangku. Boleh on mic awangku? Boleh. Okey, awangku. Apa nombor ini dalam sebutan, angka yang terletak di sebelah kiri sekali, warna merah. Ini angka apa? Nombor 6. 6. Yang sebelah kanan sekali, warna hijau. Ini ialah angka? 4. Baik, apakah sebutan nombor ini dalam bahasa? 64. Yeza, 64. Ada bunyi puluh. Kalau ada bunyi puluh, bagaimana kita nak menyebutnya dulu, awangku? Mulakan dengan rumah 1 sa. Rumah 4. sa. Arba'ah. Arba'ah. Okey. Sebut angka di tempat rumah sa dan akhir sekali sebut angka di rumah puluh. Rumah puluh apa bunyi dia? Sitah. Itu 6. Situn. 60. Jangan lupa wa. Okey, baik. Cuba terjemahkan awangku. Arba'ah wa situn. Yes. Okey. Arba'ah wa situn. Dapat kelas jawapan yang sama? Dapat, Madam. Okey, baik. Seterusnya, nombor. Okey. Alright, okey, baik. Siapa nak cuba? Tak apa, kalau salah tak apa, kita belajar. Siapa nak cuba? Aniza, boleh on mic? Aniza, boleh on mic? Nombor Okey, cuba. Apa sebutan nombor ini dalam bahasa? 89. Fokus. 87. 87. Baik. 87. Angka warna merah ialah 7, angka warna biru ialah 8. Tolong biasakan sebut-sebutan betul 87. Ada bunyi puluh.
Bila ada bunyi puluh maka wajiblah sebut angka di tempat sah. Dan akhir sekali barulah sebut angka di tempat puluh. 10. Dan jangan lupa apa? Letak wa. Yes, jangan lupa wa. Baik, terjemahkan. Sekejap 87 dalam bahasa Arab ialah 87. 7 dalam bahasa Arab. 7 dalam bahasa Arab. Sab'ah. Yes, sab'ah. 80. 80. 80. Tamaun. Samanun. Samanun. Yes. Okey, baik. 87 dalam bahasa Arab ialah Tamanun. tu tertinggal wa semula. Wa tamanun. Sab'ah. Semula. Sab'ah wa samanun. Yes. Sab'ah wa samanun. Okey. Baik, ada soalan setakat ni kelas? Jelas? Jelas Ustazah. Okey, baik. Seterusnya nombor. Ingat, awak kena sebut dulu dalam bahasa supaya awak boleh kenal pasti rumah bagi setiap angka. Kalau ada bunyi puluh, maka wajib sebut angka yang terletak di rumah sah. Dan akhir sekali barulah sebut angka yang terletak di rumah puluh. Jangan lupa wah. Okey. Baik, sekarang apa nombornya ni? Cuba Anik. Boleh on mic Anik? Boleh Ustazah. Okey, Anik, apa nombornya ni? 15. 15. Ada bunyi puluh ke? Tak ada Ustazah. Tak ada. Jadi 15 ini belas. Benda yang wajib hafal. 15 dalam bahasa Arab ialah Khamsah asyara. yes. Khamsah asyara. Baik, tapi kesilapan pelajar. Saya beritahu siap-siap. Pelajar bila mana tak menyebut dalam sebutan bahasa, arti kata lain sombong, dia tak nak menyebut, pelajar cenderung dia nampak ada 2 digit di sini. Oh, dia tahu, oh yang kanan tu sah. Yang belah kiri tu puluh. Okey. Maka dia cenderung buat begini. 5 ialah khamsah. 10 ialah asyarah. Jangan lupa wah. Maka 1, 5. Dia buat jawapannya ialah khamsah wa asyarah. Salah ya, salah. Kosong markah. Nampak? Sebab itulah pelajar kena sebut dulu dalam bahasa. 15. Belas. Benda wajib hafal. Okey. Tak ada bunyi puluh. Okey. Faham kelas? Faham. Yang lain okey? Faham ke? Awak belajar apa ni kan? Apa nama finance kan? Tak ada masalah lah. Nombor ni memang makanan awak. Okey, baik. Seterusnya kita masuk sikit ratus. Boleh tak? Nampak? Puluh ni tak perlu hafal pun. Hafal yang basic je. Okey. Yang lain semua lebih menguji kepada pemahaman pelajar. Okey, kejap kita masuk ratus. Tak susah pun, belajar diploma 100,000 okey je, relax dia je boleh ketawa. Ini kan pula awak. Mesti bolehnya. Baik,
100 dalam, ini ialah slide yang ke-58. Baik, 100 ialah mi'ah. Dengar baik-baik sebutannya, mi'ah. Bukannya mi'at. Bukannya mi'at. Mi'ah. Tak payah. Mi'ah. Okey. 100. Bagaimana nombornya dalam tulisan Rumi? 100, 100. Nampak? Kedudukan nombor, kedudukan angka sama sahaja dengan Rumi. Jangan pula awak pergi shuffle, tukar kanan, tukar kiri, tak payah. Okey? Baik, mi'ah, 100. Baik, manakala 200, mi'atan. Panjang pendek kena jaga. 200, mi'atan. 200. Mi'atan, 200. Okey, yang kena ingatlah. 100, mi'ah. 200, mi'atan. Okey, baik, seterusnya 300. Ratus secara umum, 100 secara umum ialah mi'ah. Ya, sama saja dengan ejaan 100 tadi. Okey. Mi'ah dalam kes ini ialah 100, bukan 100 Mi'ah dalam kes ini ialah 100. Perhatikan ejaan. Okey, baik, bagaimana kejadiannya 300 dan ke atas? Baik, 3 dalam bahasa Arab ialah salasah. Salasah, kita dah hafal dah. Nak jadikan 300 kena gabungkan dengan sebutan mi'ah. Dengan syarat. Banyak pula syarat. Ya, hidup ni memang banyak syarat. Okay. Dengan syarat buang sebutan pada perkataan salasah. Maka dan gantikan dengan baris hadapan atau kata lain gantikan dengan huruf U. Maka jadilah bunyi salasu. Gabungkan dengan mi'ah. Jadilah bunyi salasu mi'ah. Faham kelas? Baik, sama kes juga dengan 400. 4 dalam bahasa Arab ialah arba'ah. Nak jadikan 400 kena gabungkan dengan sebutan mi'ah dengan syarat. Syaratnya kena buang sebutan pada arba'ah dan gantikan, replacekan dengan bunyi U. Maka jadilah bunyi arba'u. Gabungkan dengan mi'ah. Arba'u mi'ah. 400. Baik, begitulah kejadiannya untuk 500, 600, 700 dan 900. Baik, manakala 800, 8 dalam bahasa Arab ialah samaniyah. Nak jadikan 800 kena gabungkan dengan perkataan mi'ah. Dengan syarat buang sebutan iyah dan gantikan dengan U. Maka jadilah bunyi samanu. Jangan pula bunyi samanu. Gabungkanlah bunyi itu. Samanu, gabungkan dengan mi'ah. Samanu mi'ah. 800. Baik, dapat kelas? Jelas? Okey ke setakat ni? Okey. Yang lain okey? Tolong respon. Okey Ustazah. Okey, kita masuk sikit bab ratus. Jangan risau, benda senang je ni. Okey. Okey, baik, diberi nombor ini. Okey. Jangan takut, jangan risau, jangan cemas, jangan gelabah.
Yang pertama, kalau awak masih keliru dengan bentuk nombor dalam tulisan Arab, maka tulislah dalam tulisan Rumi. Okey. Okey, baik. Sekejap saya main dengan warna dulu. Okey, baik kelas. Di sini ada 3 angka dalam satu set nombor. Baik kelas. Nombor yang terletak di sebelah kiri sekali warna kuning. Itu ialah angka apa kelas? 5. Kemudian angka yang terletak di tengah color purple, color maroon, color pink apa benda ni ialah nombor 3, 3. Dan kanan sekali warna biru itu ialah angka 2, 2. Baik. Sekarang sebut angka ini dalam bahasa. Apa bunyinya? Apa bunyinya kelas? 532. Yeza, 532. Baik, bagaimana hendak menyebutnya dalam bahasa Arab? Baik, di sini sudah ada 3 rumah, iaitu rumah ratus, rumah puluh dan juga rumah sa. Dalam bahasa Arab, awak wajib sebut angka yang terletak di rumah paling besar. Kemudian, ada bunyi puluh. Bila ada bunyi puluh, maka utamakan sebut angka di rumah sa. Dan yang pasti akhir sekali barulah angka di rumah puluh. Baik, saya ulang. Apabila diberi angka set nombor sebegini, kenal pasti rumah. Baik, bagaimana nak menyebutnya? Sebut dulu angka yang terletak di rumah paling besar. Rumah paling besar ialah angka 500. Kemudian tinggallah bunyi 32. Ada bunyi puluh. Okey, bila ada bunyi puluh maka dahulukan angka di tempat sah. Dan akhir sekali barulah angka di rumah puluh. Jangan lupa wah. Wa kena ada lu tak ada, wa je ada. Okey, baik, sekarang cuba terjemahkan. Baik, siapa nak cuba? 532 dalam bahasa Arab. Hazwan, cuba Hazwan, boleh on mic Hazwan? Boleh Ustazah. Okey, cuba Hazwan. Sebut dulu angka dia, sebutan. 500 532, sebut je. 532 Okey, dalam bahasa Arab ialah apa tu? 500 wa isnani 30 salasun. Yeza, cuma tertinggal wa tadi, wa yang kedua. Wa. Baik, semula. Hazwan, sebut dulu dalam sebutan penuh. Sebutan penuh 500 sebut dulu dalam bahasa. 500 500 Tak. 532. 532. Baik, dalam bahasa Arab ialah Dalam bahasa Arab 500 wa isnani wa salasun. yes. Cuma panjang pendek kena jaga Salasun. Okey. Dapat kelas jawapan yang sama? Dapat Ustazah. Baik, ada tak yang tak dapat? Okey, baik, seterusnya. Okey. Okey. Banyak sangat gigi ni. Okey. Cuba, semua orang cuba.
tips utama adalah menyebutnya dalam bahasa. Okey, siapa nak cuba? Enam 632. Okey, semula Haniza. 632. Sekejap saya tukar font. 632. Okey. Baik, terjemahkan dalam bahasa Arab. Terjemahkan dalam bahasa Arab. Haniza. Baik, pelajar lain siapa nak cuba? Okey. 600 tu situm mi'ah wa salasa. Aish, fokus. 600. 600 tu 32. situm mi'ah wa Okey. Okey, baik kelas. 632. Sebut angka di rumah paling besar terlebih dahulu. 600. Kemudian ada bunyi 32. Maka sebut angka di tempat sa. Dan yang pasti Ali barulah sebut angka di tempat puluh. Jangan lupa wah. Okey. Haniza. Isnani. Dapat? Pelajar lain siapa boleh bantu? Situ mi'ah wa isnan wa salasun. Yes. 600. Situ mi'ah wa 2 isnan wa 30 salasun. Okey, dapat? Dapat kelas? Okey, baik, seterusnya. Okey. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? 699. Semula. 9 kali. Betul, 699. Yes. Baik. Cuba terjemahkan dalam bahasa Arab. Siapa nak cuba? Situ mi'ah wa tis'ah wa tis'un. Yes. 699. 600. Ada bunyi puluh. 99. Maka sebut angka di rumah sa terlebih dahulu, barulah di rumah puluh. Okey. Jangan lupa wah. 699. 600 situ mi'ah wa 9 tis'ah wa
90. Tis'un. Dapat kelas? Dapat ke kelas? Yang lain okey? Dapat, Ustazah. Hazwan okey? Okey. Anik? Okey, dapat. Okey, baik. Seterusnya nombor. Baik, siapa nak cuba? Nur Karniza, boleh cuba? Boleh on mic? Boleh. Okey, apa nombor ini dalam bahasa? 505. Yes, 505. Terjemahkan apa yang awak sebut. Okey, dalam bahasa Arab ialah Khamsami'ah wa khamsa. khamsu semula. Khamsami- Khamsumi'ah. Khamsu. Khamsumi'ah wa khamsu. Bukan. Khamsumi'ah wa khams. Wahid isnani salasa arba'a khamsah. Khamsah. Wa Okey. khamsumi'ah wa 5. khamsah. Yes. Baik, semula satu nafas. 505. Dalam bahasa Arab ialah Khamsumi'ah wa khamsa. yes. Okey, 505. Jangan lupa wa. 500 khamsumi'ah wa 5 khamsah. Okey, dapat kelas? Baik, kesilapan pelajar bila mana tidak menyebut dalam bahasa, dia cenderung buat begini. 500, kosong. No. 5, kemudian kosong. Jangan lupa wa kata dia. Okey. Maka terjemahannya berbunyi khamsumi'ah wa khamsah wa sifrun. Salah ya, salah. Sebab itulah kena sebut dulu dalam bahasa. Tak kisahlah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Okey. Tujuannya supaya awak kenal pasti rumah dan terjemahkan dari apa yang awak sebut. 505 sebutannya ialah 505. Maka terjemahkanlah 500 dan 5. Okey. Itu sahaja. Senang ke susah? Kelas? Senang. Inilah tajuk yang paling senang. Bagilah ratus ribu sekalipun, kita boleh jawab sebab kita dah hafal asas tu 1 hingga 20. Itu je. Okey. Baik, ada soalan setakat ni? Jelas? Okey ke setakat ni? Alright, okey. Okey, insyaAllah semuanya okey. Jadi tolong penerangan lanjut ada dalam nota F ya. Tapi saya rasa kalau nak cetak, kalau awak nak download, tak perlulah download semua slide yang berkaitan nombor sebab banyak penerangan sebenarnya. Jadi nombor ni kena praktikal. Okay, supaya awak dapat kuasai konsepnya. Alright. Janji hafal yang basic dan faham bagaimana nak menyebut yang advance tu. Alright. Baik, ada soalan setakat ni? Baik, selebihnya sementara penantikan buku, tolong baca yang tajuk kata-kata soal, apa lagi? Tadi zaraf, huruf jar, itu penting. Itu memang silibus TSC 402. Juga at-tahiyyat. Okey, dalam nota F tu terjemahan dah ada, transliterasi juga ada. Tolong baca, okey. Nanti next class
2 minggu lagi kalau tak salah. Rasanya online juga kan 2 minggu lagi, betul tak? Betulkan saya kalau saya salah Okay. Physical, madam, minggu kedua. Minggu kedua tak ada TAC kan? Betul tak? Check balik dengan ISEP. Saya pun tengok baliklah dalam jadual. Okay, baik. Sementara menantikan buku, tolong baca. Ni tajuk At-Tahiyat. Ni bukannya tahiyat dalam solat tu bukan Ini ialah ucapan. Okay, juga ada dalam silibus TAC 402. Okay, sampai muka surat ini. Kata-kata soal, baca dan fahamkan. Tolong ya kelas, kata-kata soal ni tolong hafal. Hafal sikit. Apa ni terjemahannya. Sebab confirm keluar ni. Okay. Ujian mendengar, ujian bertulis. Zorof, kata sendi. Terjemahan pun dah ada. Okay. Huruf jar, prepositions, kata sendi juga. Isim isyarah, determinants, kata nama tunjuk. Ini je yang awak belajar. Okay, 6 ketul, 4 ketul ni saja yang awak belajar. Okay. Dan juga domir. Domir tu yang basic je awak belajar. Itu saja. Okay. Berkaitan dengan kaedah. Selebihnya perbualan apa semua kosakata yang terdapat dalam TAC 402. Okay. Baik, jadi sementara menantikan buku, tolonglah buat ulang kaji Kalau awak tengok, okay, tajuk nombor 1000, ia bukan silibus TAC 402 tapi dia silibus TAC 452 nanti. 1000, lagi senang. 1000 lagi senang. Okay. Kalau rasa tak sabar nak belajar tentang 1000, boleh baca. Betul, senang gila 1000. Dia tak ada formula. Dia satu-satukan je. Dia menyatukan dua perkataan supaya menjadi satu entiti. Okay. Baca-bacalah. Okay. Alright, baik. Dah kita stop kat sini. Ada soalan setakat ni kelas? Ada soalan ke setakat ni? Okay, baik. Jelas ke perbualan kita setakat ni? Jelas, Ustazah. Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Okey. Baik, jadi kita berhenti di sini. Selamat Hari Raya dan jaga diri. Tolong buat ulang kajian melalui nota F ni. Okey, baik, rasanya kita tutup majlis. Baik, sebelum tu sekarang musim mengisi entrance survey dalam U-Future. Pastikan awak mengisi entrance survey bagi semua kod kursus yang awak daftar pada semester ini. Dan pastikan awak memberi rate 1 atau 2 sahaja untuk entrance survey bagi setiap kod kursus. Tolong jangan letak 4 ataupun 5. Okey, sangat tak logik. Kenapa? Sebab awak belum habis belajar lagi. Contoh TAC 402. Awak belum habis belajar lagi TAC 402 ni. Tapi entrance survey awak isi ataupun awak pilih, awak tick 4 dan 5. Jika kita nampak tu, kita akan minta pelajar redo isi semula entrance survey. Saya ulang, untuk entrance survey tolong isi 1 atau 2 sahaja. Jangan isi 4 atau 5. Nanti dah hujung semester nanti ada exit survey. Dia adalah survey yang sama, tapi untuk exit survey pastikan awak isi 4 atau 5. Jangan isi 1 dan 2. Okay, dia terbalik sikit. Alright. Baik, saya ulang, saya tekankan. Sekarang musim mengisi entrance survey, pastikan pelajar mengisi ataupun klik ataupun pilih pilihan 1 atau 2 sahaja untuk entrance survey bagi semua kod kursus yang awak daftar pada semester ini. Okey. Baik, ada soalan setakat ni? Kelas jelas? Jelas. Jelas ya. Okey, jika begitu kita berhenti di sini.
نختتم لسانا بتسبيح كفارة وسورة العصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jaga diri. Jangan lupa isi attendance ya buat mereka yang tak isi tadi. Okay, bye. Salam. Terima kasih Ustazah. Yang fun.